Peminat Zhang Lihe, korang mesti akan gila lepas tengok drama baru dia ni. Ini dia si drama Overdue. Zhang Lihe dalam cerita ni membawa watak sebagai Murong Qingyi. Ambek dengan karakter paling dark, cold, manipulatif yang dia pernah bawa. Dia dicampak, dia dibuang keluarga, dia hidup seorang-seorang. Sampailah dia jumpa seorang wanita ni, Ren Susu. Ceritanya diorang ni mula-mula main surat menyurat je dulu. Sampailah hati ni macam dah terpaut macam tu. Hari yang dia decide untuk luahkan perasaan dekat Susu ni, hari tu juga dia nampak Susu ni kena tembak depan mata dia. Tercampak korang dari train yang tengah bergerak tu. And bayangkan, kekasih kau tu mati depan mata kau sendiri. Sejak tu Qingyi rasakan hidup dia memang tak bermakna sebab Susu tu dah tak ada. Dia memang sanggup hidup terima segala cacaan orang. Mak dia kata dia tak pandai, mak dia kata dia tak guna. Memang semua dalam family dia bencikan dia. Pula tu dia kena ditunangkan dengan perempuan lain atas dasar bisnes keluarga semua ni. 3 tahun lepas kehilangan makwa dia tu, pada hari yang dia ditunangkan ni, girlfriend dia yang dah mati tadi ni muncul balik. Jadi hantu ke korang nak makan dia? Tak. Dia nak kahwin dengan abang Qingyi sendiri, Cheng Yu. Dan dari status kekasih bakal jadi kakak ipar. What a crazy drama guys. So bila diorang ni jumpa balik, Cheng Yi ni memang tak boleh hold diri dia. Dia rasa terhina, rasa marah. Tapi pilihan hidup ni bersebab. Ren Susu sekarang dia dah jadi Fang Mulan, seorang anak orang kaya dari Nanyang. Susu ada sebab dia sendiri untuk masuk dalam keluarga Murong ni. Sebab ada agenda balas dendam yang patut dia laksanakan, yang dia dah rancang lama. Ini pula dah mula sangsi dengan si Fang Mulan ni. Setiap gerak-geri Susu ni dia siasat. Dan inilah yang menjadi titik tolak diorang berdua ni bersama melawan tu dunia yang jahat dekat luar sana. Orang-orang yang berkuasa semua tu. Tapi persoalan yang sebenar sekarang ni, apa sasaran Susu ni untuk masuk dalam keluarga Murong ni? Dan kenapa dari 3 tahun lepas Qingyi ni jadi suspek utama pembunuhan untuk keluarga tunang dia tu? Ini memang si drama yang paling epic pernah aku tengok. Dia punya level lagi epic dari kau tengok sinetron, lagi epic dari kau tengok drama Melayu. Dan sound effect dalam cerita ni pun memang lain macam. Tapi cuma itulah, subtitle dia memang haru sikit dalam cerita ni. Dan memang confirm sebab utama kau memang tengok cerita ni, aku memang layan sebab Zhang Lihe je. Sebab kita memang nak tengok dia. Korang boleh tonton sekarang drama ni tengah hot, tengah hit dekat iQIYI. Minat Zhang Lihe, korang tengok cerita ni dah bawa masuk mimpi ke belum? Let me know dekat comment section, okay?